kita bertemu lagi untuk sesi seterusnya. Okey, macam tadi Aisyah dah share. Sebelum ni Aisyah ada masalah dalam pelajaran untuk siapkan assignment dan sebagainya. Sebelum kita fikir lebih jauh lah untuk berkenaan dengan fokus Aisyah dalam pelajaran ni. Saya nak bertanya Aisyah lah, bagaimana keadaan Aisyah sejak daripada sesi lepas berbanding dengan SEM ni? SEM lepas berbanding dengan SEM ni. Adakah keadaan SEM lepas tu sebenarnya sama je macam SEM sekarang? No, lain. Sem ini saya rasa macam nak give up. Ah, Kalau sem lepas saya rasa macam okey dah, boleh teruskan. Tapi sem ini saya rasa macam nak give up. hmm. Rasa macam boleh ke saya dapat habiskan masa ini sebab saya dah rasa stres tu. Rasa macam nak give up. Kalau SEM lepas Aisyah boleh teruskan lah, maksudnya maksudnya ada tekanan tak SEM lepas? Ada tekanan juga tak? Sem lepas saya tak ingat tapi ada kot tapi saya tak ingat. Ah, Saya rasa sama juga pasal assignment. Stress pasal assignment. Aisyah sebut SEM lepas Aisyah rasa dia boleh tak boleh tenang lagi lah, maksudnya tak ada tekanan macam SEM ni. Dan SEM ni pun Aisyah sebut Aisyah boleh detect lah apa apa kekurangan yang Aisyah rasa Aisyah perlu perbaiki. Dan macam mana Aisyah setakat ni lah yang Aisyah rasa Aisyah sedar perubahan benda tu berlaku dalam dalam semasa Aisyah ni. Maksudnya Nah, Aisyah punya fokus kan makin lama makin kurang dah. dengan SEM lepas. Faham tak? Sekali lagi. Ah, Okey, SEM lepas Aisyah lebih semangat, maksudnya lebih apa kata apa boleh fokus. Tapi SEM ni Aisyah rasa Aisyah dia merasakan makin lama makin kurang semangat. Macam mana Aisyah merasakan benda tu? Perasan benda tu ada perubahan semakin lama semakin kurang. Saya rasa benda tu datang bila saya tak dapat siapkan dengan cepat assignment saya. Hmm. Lagi? Bila saya dapat tarikh due date dah nak datang, saya rasa macam dah panik dah. Saya kena cepat-cepat. Oh, betul, ada lagi tak yang menyebabkan perubahan tu berlaku? Ada lagi tak? Mungkin sebab ada assignment yang saya tak faham macam mana nak buat. Itu pun menyebabkan saya rasa stres. Ah, tak faham lah. Tak faham tu apa yang Aisyah buat? Ataupun bila tak faham tu Aisyah biarkan je macam tu je, ataupun Aisyah ada rujuk Ah, prof ke, ada tanya kawan ke, macam mana? saya cuba tanya ChatGPT. Kan kebanyakan assignment dia ada dalam bahasa Melayu. So Hmm. saya cuba translate dalam bahasa Inggeris guna ChatGPT. Lagi? So saya tanya ChatGPT macam mana saya tanya ChatGPT macam mana nak buat assignment ni, apa maksud, apa yang saya perlu buat. Ah, ah, Alhamdulillah sekarang ada ChatGPT so senang untuk saya um, memudahkan kerja saya. Sebab sebelum ni tak ada ChatGPT so saya kena search dekat internet apa maksud assignment ni.
Macam mana nak buat? Faham? Ada rujuk lain tak selain ChatGPT? Tak, ChatGPT saja. Kalau macam sebelum ni, kalau tak ada ChatGPT, saya rujuk internet. Tapi sekarang dah ada ChatGPT, so lebih senang. Faham? Kalau rujukan lain maksudnya macam rakan-rakan ke adik? Kadang-kadang bila saya memang tak faham, saya akan tanya. Ah, okay, baik. Okay, baik. Okay, tadi Aisyah dia sebut kadang-kadang Aisyah ni rasa lemah, rasa kata apa, give up, tak boleh nak teruskan study lah. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya Aisyah ni um, tunjuk masih menzahirkan apa betul kesungguhan lah dalam diri Aisyah kan. Aisyah masih kata apa bersikap untuk siapkan cepat, maksudnya dah siapkan sahaja assignment yang ada kan. Ada apa apa yang membuatkan fikiran kata apa fikiran Aisyah yang merasakan tak yakin lemah tu masih kuat walaupun bukti menunjukkan Aisyah ni tengah kata apa nak menuju ke arah yang perakhiran lah. Dah apa hujung-hujung ni pun Aisyah sebut Aisyah nak exam dah ni kan. Dalam masa Ya, setempur minggu ni saja tinggal masa. ya. Apa yang membuatkan fikiran Aisyah tu rasa lemah tu masih kuat walaupun setengah dalam menuju ke akhir akhir hujung sesi ni lah hujung sem ni. Ya, rasa lemah tu masih ada lagi, tapi saya still pushkan diri saya untuk teruskan. Sebab kita pun tak tahu apa yang akan jadi lepas habis, kita tak tahu result dapat berapa. So saya just teruskan buat apa yang saya mampu buat. Nanti bila dah dapat result, saya akan tengok, oh, ini yang saya dapat. Hmm. Faham? Okay. Kalau tengok berdasarkan apa kata apa pemikiran kognitif yang Aisyah tunjukkan lah. Sebenarnya Aisyah ni dalam proses untuk kata apa ke arah yang lebih baik lah. Okay. Aisyah ada target Aisyah, ada kata apa hal tuju yang Aisyah nak buat selepas mana selesai SEM ni untuk Aisyah teruskan lah untuk ke SEM yang seterusnya. Walaupun SEM Ya. ni dah diuji dengan pelbagai banyak subjek, banyak tugasan, tapi Aisyah tetapkan untuk selesaikan juga pada akhir SEM dan juga untuk seterusnya akan sambung ke SEM yang akan datang lah kan. Okey. Hmm. Um, Kalau tengok isu utama sekarang ni Aisyah kurang yakin lah. Kurang yakin. Lepas tu dalam masa yang sama Aisyah mula untuk buat satu usaha yang lebih menyokong Aisyah untuk teruskan SEM ni. Okay, untuk setakat ni lah apa yang Aisyah rasa pendekatan yang boleh membantu Aisyah untuk semasa ni. Maksudnya apa yang saya boleh buat pada masa ini? Okey. Okey. Apa yang Aisyah untuk last action ni apa yang Aisyah rasa Aisyah kena buat? Pendekatan strategi lah yang Aisyah rasa Aisyah perlu buat. Last Uh, saya, ra- action ni. saya rasa saya akan buat assignment yang belum siap lagi, dan saya akan paksakan diri sampai sampai habis, sebab saya tak nak kalau lama-lama sangat saya tak buat, dia dia lagi lagi stres. So saya nak bangun pagi, siapkan assignment yang belum, lepas tu
Lepas tu rehat, lepas tu sambung balik. Saya akan siapkan janji siap lah. Oh, faham. Paksa diri sampai siap. Hmm. Okey, okey baik kita tangguh dulu uh, apa sesi ini, boleh ya? Kita akan sambung ke Boleh, sesi boleh. yang next, boleh ya? Okey, Boleh, terima boleh. kasih banyak Aisyah. Sama-sama.